Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Kamar Remang. Anda bersama dengan Acap lagi dalam rancangan podcast Kamar Remang. Dan Acap akan menyampaikan kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dan juga kisah mistik untuk anda semua para penggemar kisah-kisah tersebut. Pada anda yang dah like, share dan subscribe podcast Kamar Remang ni, Acap ucapkan jutaan terima kasih. Dan Acap harap anda semua terhibur dengan kisah-kisah Acap. Begitu juga dengan mereka yang mungkin baru jumpa dengan Acap. Acap harap anda suka dengan konten-konten Acap dan Acap ucapkan selamat datang untuk anda semua, selamat berkenalan. Alright, Acap tak tahulah sejauh mana kebenaran ni kisah-kisah ni yang dikongsikan. Tapi anggap sajalah kisah-kisah ini sebagai hiburan malam kita. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita letak tepi. Kan? Dan jangan terlalu taksublah dengan kisah-kisah tersebut. Okey? Itu pesanan Acap. Jadi gang, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah ini disampaikan oleh seorang dia tak letak nama kat sini, anonymous. Dia nak kongsikan kisah dia tentang ketika dia menjadi pelatih kepada guru-guru pada tahun 2012. Jomlah kita dengarkan kisah dia. Korang mesti dah tak sabar ni. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar setia podcast Kamar Remang. Selamat malam Acap. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih kerana sudi untuk menyampaikan kisah ini. Dan kali ini aku nak kongsikan pengalaman aku masa aku kerja sebagai pegawai sambilan harian di Kementerian Pendidikan lebih kurang tahun 2012 yang lalu. Lepas aku habis degree lah. Kalau tak silap aku. Jadi ketika itu aku ditugaskan di bahagian pendidikan guru. Ataupun short form dia BPG. Bahagian pendidikan guru ni aku diletakkan di bawah kursus literasi dan numerasi, iaitu program untuk bantu guru-guru tangani murid yang lemah dalam matematik dan bahasa Melayu. Tugas aku ala-ala event manager gitulah Jap. Dan aku banyak travel. Aku dah pusing dah satu Malaysia ni. Selatan, utara, Sabah, Sarawak, semua aku dah pergi. Jadi aku uruskan program ni lebih kurang dalam 4 hari 3 malam cerita lah untuk jurulatih utama ataupun JU. Penat tapi best. Cuma dalam banyak-banyak kenangan aku melatih guru-guru ni dan banyak kali aku travel, ada 3 pengalaman seram yang aku tak boleh nak lupa sampai sekarang. Kisah pertama ni berlaku di Hotel Batu Pahat, Johor. Hotel pertama ataupun tempat pertama aku mula-mula bekerja dulu. Sampai kat sana mula-mula okey semua. Tak ada benda yang pelik. Okey, malam yang kedua, lepas aku balik bilik dalam lebih kurang jam 1 pagi, aku mandi lah. Aku tengah mandi, tiba-tiba aku dengar bunyi loceng. Teng dong. Teng dong. Dia cepat-cepat aku keluar daripada bilik mandi tu dan aku pergi ke pintu bilik, aku intai daripada lubang pintu tu. Yelah, aku ingatkan budak-budak main loceng ke apa kan. Tak ada orang macam. Aku sambung mandi. Masa aku tengah mandi ni lah, tiba-tiba aku dengar macam ada orang bagi salam kat luar. Ting dong, ting dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku jawab, kejap. Tunggu jap. Aku tengah bilas ni. Aku tengah sabun ni. Tunggu sat. Aku cakap. Ya, aku keluar dan aku buka pintu tu, pam. Tak ada orang lagi, Cap. Dan tiba-tiba aku rasa macam ada angin menyapu muka aku ni. Jadi aku baca ayat suci Al-Quran. Aku pakai seluar pendek, aku lap badan aku dan aku terus baring atas katil. Masa aku tengah nak terlelap ni,
Sekali lagi. Ding dong. Ding dong. Ding dong 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 ding dong. Kalau tadi dia tekan sekali dua je. Kali ni dia bertekan tak berhenti jap. Jadi aku call reception. Dan aku call reception cakap aku punya loceng bilik ni rosak ke macam mana ni? Minta tolong maintenance datang check kan. Jadi maintenance pun datang ke bilik aku. Bila dia datang ke bilik aku, dia duduk gelakkan aku. Dia kata, bang, wow, malam ni abang ada kawan abang. Dia cakap macam tu. Aku dah pelik ni kawan apa pula kan. Okay lah, tak apa lah. Dah settle semua ni, aku pun tidur. Lebih kurang jam 3 pagi masa tu aku terjaga sekali lagi sebabkan aku sejuk sangat. Rasa sejuk sangat. Aku duk cari mana selimut aku pergi ni. Aku bangun, aku tengok. Pelik, selimut aku boleh jatuh dekat bawah tilam. Pelik kan? Hotel punya selimut kan dia balut dekat katil bawah gitu kan. Ni boleh terjatuh kat bawah tilam. Siapa pula yang tarik? Jadi aku tarik balik. Bila aku nak tarik selimut tu, aku tengok dekat bawah, dekat dalam selimut dia macam ada benda yang tersangkut dekat selimut tu. Macam tak tahulah benda apa. Tapi bila aku tarik selimut tu, benda tu macam bergerak-gerak kat dalam tu jap. Aku bila benda dah bergerak-gerak macam gitu, aku pun bangun lah daripada katil. Aku pijak selimut tu. Aku tak tahulah kalau ada yang kat bawah tu terpijak, aku minta maaf lah kan. Aku lari turun ke bawah jap. Aku duduk dekat lobi. Aku tanya dia, kau bagi bilik apa ni ah? Lepas tu dia cakap lah, cik bilik ke berapa ni? Saya cakap, bilik 1701. Oh cik, bilik cik tu tak ada apa-apa sebenarnya. Sebenarnya yang ada apa-apa tu dekat bilik sebelah. Bilik 1703. Relax je dia cakap macam tu kan. Aku cakap dah tahu bilik tu ada kena macam ni, kenapa kau bagi aku bilik yang tu juga? Kan bilik dekat-dekat dengan bilik hantu. Dia kata sebab ada event yang lain. Kan ada apa Kementerian Wanita katanya. Dia dah redundant, so dia terpaksa bagi bilik tu dekat aku. Aku cakap aku tak kira, kau dah tukarkan bilik aku sekarang. Jadi bila dia dah tukar bilik, aku minta lah salah seorang staff dia teman aku ambil barang-barang aku semua. Jadi aku pun dipindahkan bilik ke tingkat 20. Kalau tak silap aku bilik 2001 kalau gitulah. Dan bila aku dah pindah bilik tu, alhamdulillah dah tak ada lagi gangguan lepas tu dah. Kan? Okey. Beralih ke kisah yang kedua ni, waktunya aku uruskan program dekat Ipoh. So awal-awal lagi aku dah menyirap lah sebab bilik peserta tak siap tau masa tu. Cikgu-cikgu ni semua terpaksa tunggu lama dekat lobi. Termasuklah aku kan, bilik semua tak siap. Aduh, kita dah tempah awal benda semua. Nasiblah semuanya sporting kan. Jadi malam pertama je aku dah kena dah. Malam pertama je aku dah kena. Lebih kurang dalam jam 12.30 malam macam itulah. Aku lepak dengan cikgu-cikgu sambil isap okok, borak-borak santai gitu kan. Tiba-tiba aku terdengar bunyi perempuan menjerit. Tolong! 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 Disusuli dengan gelak yang menakutkan daripada arah tingkat 2. Jadi kami berlari ke arah situ. Bila sampai, aku nampak ada seorang cikgu dah kena rasuk dah. Dia duduk atas meja solik, sambil pandang kita orang menyiringai. Macam tu kan. Jadi aku pun macam, macam mana nak buat ni kan. Aku suruh kawan-kawan perempuan ni pegang cikgu ni. Dan aku call, aku pergi ke lobby. Aku tanyalah dekat staff-staff kat situ, tanya siapa di kalangan korang ni yang pandai untuk handle benda-benda macam ni. Lepas tu ada seorang Pak Gad ni, dia volunteer. Dia volunteer untuk datang tolong lah. Jadi Pak Gad ni pun naik ke bilik tu, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas tu dia hembus kat cikgu tu. Cikgu terus rebah katanya. Dan Pak Gad ni kata yang cikgu tu ada saka. Tapi saka tu tak jahat. Cuma tempat tu memang berpenghuni. Dan berlagalah saka tu dengan makhluk yang menghuni tempat tu. Dan malam tu aku call suami cikgu tu untuk ambil isteri dia balik. Sebab nampak sangat dia dah tak fit dah untuk buat aktiviti keesokan harinya. Jadi aku pun settle lepas semua tu, aku terus balik bilik. Bila aku balik bilik, aku macam tak boleh tidur. Kan? Tak tahu kenapa aku malam tu, mungkin disebabkan oleh kes tadi ni yang buat aku tak boleh tidur. Dan masa aku tengah relax kan, katil aku ni tepi tingkap lah cap. Ya, memang betul-betul tepi tingkap. Dan masa tengah aku relax tu, tiba-tiba aku dengar ketukan daripada tingkap.
Aku cakap, aku punya bilik tingkat 2. Sebelah sini mana ada orang ni. Tapi siapa pula yang duk ketuk-ketuk tingkap aku ni? Jap, secara logiknya, kalau kau dah tahu kau dekat tingkat 2, lepas tu dah malam, dah gelap, kau takkan tengok lagi kan? Tapi aku tak, jap. Rasa ingin tahu aku tu tinggi. Aku tetap buka juga. Aku selak tingkap, aku selak langsir, aku jengah ke tingkap tu. Bila aku jengah, tak ada apa-apa. Kan? Aku tutup balik langsir. Baru nak baring, dia ketuk lagi. Tok 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 tok. Kali ni aku selak langsir, jap. Nak terkencing aku bila aku nampak ada perempuan, ada perempuan ni dengan baju lusuh sambil pegang batu nisan memandang ke arah aku melalui tingkap tu, cap. Aku terus tutup langsir, aku baca doa. Aku tidur dekat bawah katil. Kan? Aku takut, tapi nak buat macam mana? Lawan je lah. Syukurlah lepas tu tak ada apa-apa lagi gangguan. Mungkin cuma dia nak tegur aku kot. Kan? Okey. Kisah yang ketiga ni yang paling seram antara semua ni. Masa tu aku datang nak uruskan kursus guru dekat hotel tepi pantai. Yalah. Aku sampai senja masa tu. Lepas tu driver hotel nama dia Pak Mi ambil aku dekat airport. Dia sempat pesan dekat aku. Dia kata, kalau ada mata tengok, kalau ada mulut jaga tau. Dia pesan dekat aku macam itu. So, masa check in, aku terkejut. Aku dapat bilik suite 3 bilik. Dan aku seorang yang tinggal kat dalam bilik tu. Entahlah kan. Jadi aku pun masuk bilik. Dan aku tidurlah kejap. Tidur kejap, sedar-sedar dah malam jap. Kan, mungkin aku ni dah keletihan sangat, sampai tak sedar dah malam. Dan tiba-tiba aku nampak sliding door balcony aku ni terbuka. Dan aku pasti yang aku tak buka balcony tu tadi. Sebab aku bila masuk-masuk dalam rumah tu, aku terus masuk dalam bilik tidur. Kan? Jadi tak apa, aku tutup sliding door balcony tu dan terus aku pergi dinner. Lepas makan, aku lepak-lepak je dengan cikgu-cikgu tu apa semua, dengan kawan-kawan aku sambil isap-isap rokok. Tiba-tiba je aku dengar ada orang berbisik. Psst, psst. Psst. Psst, psst. Aku dengar bisik macam dekat belah bawah tau. Dekat arah bawah, dan bila aku pandang ke arah bawah ni ada sungai. Dan bila macam itu aku nampak ada sampan masuk daripada anak sungai. Jadi aku ingatkan itu nelayan. Tak lama lepas tu, tiba-tiba ada tiupan angin dekat telinga aku daripada belakang. Bila aku toleh, tak ada siapa-siapa. Dan tak lama lepas tu, ada seorang pegawai PPD ni nama dia Amir. Dia tepuk bahu aku. Dia kata, "Weh, aku nampak tadi kau berdiri dengan perempuan pakai baju hotel," kata dia. "Bila masa aku berdiri dengan perempuan? Aku datang seorang-seorang je." Tapi itu dalam hati aku lah kan. Aku macam aku nak cover, tak nak bagi dia orang takut lah kan. Dan malam tu memang aku rasa diperhatikan. Lepas program habis, ada cikgu perempuan datang dekat aku dan bisik. Dia cakap dengan aku, "Dik, dekat ada budak dekat bahu kau ni, Dik." Lepas tu aku cakap, Kak jangan merepek lah. Kan? Apa pula ada budak kat bahu saya ni? "Ya, Dik, ada budak kat dalam dekat bahu kau. Akak boleh nampak, tapi aku tak boleh nak halau." "Oh, ya ke? Kila tak apalah, nanti saya buat apa yang patut. Terima kasih Kak Harap-harap tak ada jadi apa-apalah." Masa ni aku skeptikal jugalah kan. Tiba-tiba datang dekat aku, kenal aku pun tidak, tiba-tiba cakap ada budak dekat atas badan aku. Kan? Jadi bila aku balik bilik, aku pun duk pasang TV. Dan aku masuk bilik, tukar channel. Tiba-tiba masa aku tengah duk tengok TV tu, shower dekat bilik belakang ni terbuka sendiri. Kan bilik tadi ada suite 3 dan tiap-tiap bilik tu ada toilet tau. Ada bilik mandi. So bilik belakang sekali dia punya shower dia terbuka. Aku, apa hal pula kan? Siapa pula yang duk mandi ni? Lantak lah. Lepas tu shower tu mati.
Kali ni dia buat apa pula tau? Dia main peti ais. Peti ais terbuka. Lepas tu aku dengan berani-berani takut ni kan, aku tegur dia. Dah reti buka tu, retilah tutup je. Lepas beberapa saat jap, peti ais tu tutup balik. Okey, tak kisahlah yang tu. Aku layan lagi lepak. Tengah lepak. Tak lama lepas tu, sliding door ni bergegar. Kan? Lepas tu aku cakap, apa benda pula ni? Aku call Amir. Mei, kau okey tak kat sana? Kau nak teman aku tak kat sini? Dia kata, kejap-kejap lagi lah. Ni sebab kat luar ni angin kuat. Kan? Angin kuat daripada pantai ni. Amir kata. Okey lah, aku lega lah sikit kan. Tapi lepas tu, tak lama lepas tu, dia sendiri datang kat bilik aku. Dia kata tadi dia nak tunggu angin tu settle. Tapi dia tak sempat angin tu settle, dia dah sampai dulu kat bilik aku. Dia kata, bilik dia pun bergegar sama. Kan? Lepas tu, macam ada orang kat dalam bilik dia tu. Jadi, aku pun bila dia dah cakap macam tu, aku ajak dia tidur sekali dengan aku. Malam tu kita orang borak sampai pukul 12.30 malam. Tiba-tiba, aku dapat mesej daripada Amir. Mesej tu tertulis, aku letak projektor depan bilik kau, kata dia. Padahal Amir ni tengah duduk dekat depan aku. Lepas tu aku tunjuk mesej tu dekat dia. Dia cakap, apa pasal kau hantar mesej kat sini? Lepas tu dia tersenyum. Amir ni tersenyum. Dia bangun, dia pergi kat pintu, pap. Dia hilang jap. Dia hilang macam gitu Besok pagi, aku terjaga dekat bilik belakang. Padahal malam tu aku tidur dekat depan kat ruang tamu. Aku tidur dekat bilik belakang bila bangun pagi-pagi. Dan shower tu berbunyi lagi. Bila dah macam gitu, aku terus cabut keluar jap. Sampai dekat dewan, kan? Dengan mata bengkaknya malam tadi tidur lambat. Aku tanya dengan si Amir ni pasal projektor. Dia kata, Mei, malam tadi kau kata nak hantar projektor. Aku cek kat belakang, kat depan tak ada pun. Dia kata, projektor benda ni, aku malam tadi pukul 9 lebih lepas isyak aku dah tidur dah. Tak ada maknanya aku nak hantar kat kau. Dia kata macam tu. Bila aku nak tunjuk mesej yang dia hantar kat aku malam tadi tu, aku cari mesej tu dah tak ada jap. Mesej tu dah tak ada. Dan sejak hari yang kedua tu lah, aku pindah tidur dekat bilik budak PPD sampai habis program. Aku dah tak tidur lagi kat bilik aku. Kan? Bila aku pindah bilik tu lah baru tak ada gangguan lagi. Tapi pekerja hotel tu kata, memang dulu ada staff yang mati bunuh diri dekat bilik yang dia mati menamatkan riwayat dia lah dekat bilik yang aku tidur tu jap. Kan? Selepas kejadian-kejadian ini berlaku kepada aku jadi lebih berhati-hati bila travel dan urus program. Kan? Banyak hotel dekat Malaysia ni gang yang besar, cantik, tapi tak jaga kebersihan spiritual tempat tu. Kadang-kadang memang rasa macam dunia ni bukan kita je yang huni, kan? Jadi apa pun, aku teruskan kerja, teruskan hidup, dan aku anggap itu semua satu ujian. Mungkin juga satu peringatan untuk aku. Jadi itu saja kisah daripada aku. InsyaAllah kalau ada lagi kisah nanti aku kongsikan lagi sekejap ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Jom kita teruskan ke kisah yang selanjutnya. Kisah yang disampaikan oleh dia nak dikenali sebagai mak dua anak. Mak dua anak nak sampaikan kisah seramnya yang bertajuk Resort Menyeramkan. Jom kita dengarkan kisahnya macam mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Acap dan semua para pendengar podcast Kamar Remang sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi untuk menyiarkan kisah aku yang mungkin seram dan mungkin tidak ini. Kisah ini terjadi pada tahun 2013. Selepas beberapa bulan aku berkahwin, rezeki aku dan suami bakal dikurniakan cahaya mata yang pertama. Dan nak dijadikan cerita, konon suami aku nak beri kejutan pada aku dengan booking resort
dan tiket kapal terbang ke Langkawan pula, ke Langkawi sebagai hadiah baby moon kami. Dan pada awalnya aku agak keberatan nak pergi memandangkan usia kandungan aku baru mencecah 4 bulan. Ditambah pula dengan alahan yang makin teruk. Demi menjaga hati suami yang mungkin seronok dengan kehamilan aku ini, aku ikutkan sajalah. Walaupun hakikatnya aku memang sentiasa lemah dan penat. Untuk pengetahuan korang semua, aku dan suami aku ke Langkawi bersama dengan 2 pasangan suami isteri lagi. Pasangan itu adalah Fuad dan Noh, dan juga Aan dan Dila. Yang mereka ni semua adalah kawan-kawan suami aku dan juga kawan-kawan aku. Dan isteri-isteri mereka ni masa tu sedang hamil, macam aku juga. Dan keadaan mereka sihat dan ceria, jauh beza dengan aku. Yelah, orang lain orang lain alahannya kan. Jadi kami bertolak daripada Kuala Lumpur menaiki kapal terbang pada jam 8.30 malam. Dan kami sampai di Langkawi lebih kurang dalam 9.30 malam macam itu, cap. Sampai saja kami di sana, terus sewa kereta dan tuju ke resort yang suami dah booking. Kami sampai agak lewat kerana kami sesat memandangkan jalan waktu malam yang kami sendiri kurang faham dan mahir sekitar Langkawi ni. Aku macam biasa, dengan keadaan yang kurang sihat, hanya terfikirkan nak tidur dan rehat je. Hampir sejam pusing mencari resort dan siap tanya pada orang. Akhirnya kami sampai juga. Kami sampai tu hampir jam 11 malam. Untuk pengetahuan korang, resort ni pada aku cantik, unik, sebab dia berkonsepkan ala-ala kampung. Cumanya agak pelik sebab suasananya suram. Pada awalnya macam tak sedap hati juga bila tengok keadaan sekeliling ni. Keadaannya yang dikelilingi hutan sunyi, lampu pun sayup-sayup je pencahayaannya. Tapi untuk sedapkan hati aku fikir mungkin sebab dah lewat malam kan, sebab tu dia nampak macam itu. Jadinya semua pun dah penat nak berehat tidur. Selesai daftar tu, aku ambil kunci bilik dan kemudian kami dibawa oleh salah seorang pekerja resort. Bawa kami ke bilik masing-masing. Sebab agak jauh juga jarak antara kaunter dengan bilik kami ni. Jadi pekerja tersebut menunggang motosikal lah, manakala kami pula menaiki MPV mengikori pekerja tersebut sampailah ke bilik kami. Laluan untuk ke bilik pada aku menyeramkan sebab lampu jalan yang agak malap dan keliling tu hanya ada pokok-pokok yang tinggi dan besar tu, cap. Boleh bayangkan tak? Kan? Dan bila kami sampai je dekat bilik, hati aku rasa lega sangat bila tengok ada beberapa bilik yang lain ni masih terang benderang. So maknanya ramailah pelancong yang sedang menginap dekat situ. Jadi kami pun masing-masing menginap di bilik yang berhampiran dan sebelah menjelah kan, antara aku dengan Fuad dan Aan punya family ni dekat-dekat semua. Dan ketika aku dan suami nak masuk ke bilik, aku perasan ada seorang perempuan tengah duduk dekat depan bilik dia yang berhadapan dengan bilik aku. Entah kenapa aku boleh pula nak senyum kat perempuan tu. Tapi senyuman aku ni tak dibalas. Perempuan tu terus masuk bilik dia. Dan aku senyum kat dia tapi dia masuk dalam bilik. Dalam hati aku cakap, ish, perempuan ni belagaknya kau kan. Orang senyum pun tak balas. Senyum je tu, bukan aku tegur ke apa kan. Jadi masuk je dalam bilik, aku cepat-cepat bersihkan diri untuk tidur, memandangkan badan aku ni dah cukup-cukup letih, penat sangat dalam perjalanan hari ni. Tiba-tiba kawan-kawan suami aku ajak pergi cari makan sama-sama dekat luar. Sebab yelah, memang betul kita orang semua belum makan lagi. Aku yang kepenatan ni, cap, turutkan aje lah. Takkan aku nak tinggal sorang-sorang dekat dalam bilik tu kan. Memang tak lah. Jadi kami pun pusing lah di kawasan sekitar untuk mencari kedai makan yang berdekatan. Memandangkan dah hampir jam 12 malam, kami bernasib baik lah masih ada kedai yang buka. Dan sesampai di dekat meja makan, seperti biasa kami buat pesanan. Bila makanan sampai, aku ke sinki untuk basuh tangan dan kebetulan ada seorang kakak ni tegur aku. Dia kata, berapa bulan dah? Aku cakap lah,
4 bulan, kecil lagi ni kan. Oh, orang luar baru sampai Langkawi Aku pun cakap, kak, baru sampai. Terus ke resort tadi. Ni sebab lapar tu, yang tengah-tengah malam cik makanan. Oh, duduk resort mana? Alah, resort yang sebelah situ tu. Lepas tu muka akak tu macam, ish, hati-hati tau dik duduk kat resort tu. Kandungan tu baru lagi tu. Aku perasan muka akak tu tadi tu kelat-kelat tau. So, aku macam, ish, kenapa? Ada apa kat resort tu bila pesan macam tu kan? Tapi alah, hantarlah. Bila habis makan ni, si Aan ni pun ajak kita orang pusing-pusing Langkawi. Kan, dah lewat malam macam itu. Aku pun bantah lah. Tapi aku cakap dengan dia, kalau kau nak pergi, pergilah. Aku dengan ni nak balik. Sebab aku dah tak larat dah, memang penat sangat dah. Jadi bila masa aku nak masuk ke bilik tu, Cap, aku perasan bilik depan aku ni, bilik perempuan tadi tu yang aku senyum dia tak pandang aku tu kan, masih terang benderang. Siap ada bunyi radio lagu Mak Saleh lagi. Kan? Kuat juga dia pasang. Jadi disebabkan badan aku ni dah penat, lantak lah aku nak tidur. Jadi masa aku nak siap-siap nak tidur tu, aku cakap dengan lelaki aku. Aku cakap, bang, seram lah resort ni bang. Kenapa tak booking hotel je? Kan? Jadi suami aku cakap lah, masa nak booking resort ni tengah ada promo murah. Lagipun macam best je kan resort ni. Unik sikit ala-ala kampung, kata dia. Baiklah. Cap, bilik aku ni agak besar dan hiasan dalamannya pun lebih kepada kayu-kayu macam itulah. Bilik ni aku punya besar, siap ada ruang tamu. Dan dia punya tingkap pula macam tingkap rumah kampung tu. Tingkap kayu buka tu kan. Dan malam pertama aku bermalam kat situ, aku dah mula diganggu dengan bunyi orang baling batu-batu kecil dekat tingkap. Kan, orang baling batu-batu kecil, ketok-ketok, ketok-ketok macam tu. Aku ni jenis tidur mudah terjaga tau. Dan malam tu aku memang rasa seram sangat. So aku abaikan bunyi dan aku terus selubung. Antaklah orang nak baling ke apa, aku selubung. Esoknya aku tak cerita apa-apa dekat suami aku. Dan aku ingat dah balik KL nantilah baru aku cerita apa benda gangguan yang aku rasa malam tu. Kan? Mungkin, yelah, pada dia orang itu cuma ilusi. So better aku diam je lah kan. Malam kedua dekat resort tu, gangguan masih ada. Kali ni macam lagi seram lah. Malam tu, lepas keluar berjalan, kami balik ke resort dalam jam 9 malam. Mungkin sebab siang tu masing-masing dah kepenatan. So malam tu kami lepak-lepak dekat bilik Fuad lah. Sambil lepak, kami borak-borak perkara jajan-jajan dan makanan yang kita orang beli siang tadi. Dan masa tengah ralit main phone ni, tiba-tiba bateri phone aku habis. So aku cakap kat suami aku nak balik bilik kejap, nak charge phone. So suami aku tanyalah nak teman ke tak. Aku kata aku boleh pergi seorang lah. Memandangkan bilik aku dengan bilik si Fuad ni tak jauh mana pun. Sampai kat pintu bilik, aku tengok perempuan bilik depan aku tu tengah berdiri kat depan pintu bilik dia. Kali ni aku dah malas nak senyum-senyum dah. Aku pun tak tahu dengan dia kan. Habis kau sombong sangat. Lepas je aku masuk bilik, aku dengar orang hempas pintu kuat gila jap. Hempas pintu daripada bilik depan ni lah. Macam watang, hempas pintu. Aku memang terkejut lah. Sampai aku boleh melatah lah dengar bunyi kuat sangat bunyi dia tu. Aku pun tak tahu. Aku charge telefon. Tiba-tiba bilik aku diketuk. Dan bila aku buka pintu, aku tengok si Dila dekat depan pintu. Dila, wife-nya si Aan ni datang. So aku suruh dia masuk. Dan aku pergi semula dekat tempat aku charge phone tadi. Sambil tu aku tanyalah si Dila ni, engkau datang bilik aku ni nak apa? Tapi pertanyaan aku tu tak dijawab. Aku toleh tengok Dila. Tengok-tengok dia dah tak ada dah, Cap. Aku tengok dia dah tak ada dah. Masa tu aku tak fikir apa-apa lah. Lepas charge handphone, aku terus ke bilik Fuad tadi, tempat dia orang lepak-lepak ni. Dan aku nampak si Dila ni tengah main phone. Tengah main phone dekat bilik Fuad ni. Lepas tu depan-depan tu aku tanya si Dila. Dila, kau kenapa datang bilik aku tadi? Kau nak apa? Lepas tu aku tanya kau, tiba-tiba kau dah tak ada dah. Jadi si Dila macam, bila masa pula aku datang bilik kau? Aku daripada tadi dekat sini je lah. Dila, kau jangan main-main. Kita ni kat mana ni? Kau jangan nak macam-macam. Masa ni Dila terus diam.
Masa tu juga suami aku tarik aku dan tanya aku ni okey ke tidak. So aku bagi tahu suami aku yang memang Dila ada datang bilik kita orang tadi. Jadi suami aku tenangkan aku dan dia anggap aku ni macam keletihan ni lah. Tiba-tiba jap, sekali lagi bunyi empasan pintu yang cukup kuat buat kita orang semua terkejut jap. Aku masa ni dah cuak gila dah. Aku hampir nak menangis. Dila dengan Noh masing-masing dah peluk suami dia. Si Aan dan Fuad pula terus pergi tinjau keluar bilik tengok apa yang dah berlaku. Bila tinjau keluar, suasana memang sunyi, gelap. Aan dan Fuad beranggapan yang mungkin bunyi tu datang daripada bilik-bilik yang lain lah. Aku masa ni dah tak sedap hati dah. Cepat-cepat aku cakap dengan suami aku nak balik bilik, nak berehat. Jadi suami aku turutkan. Diorang semua balik bilik masing-masing. Lebih kurang jam 2 pagi macam itu, Aan call suami aku. Dia bagi tahu yang wife dia tiba-tiba demam panas, menggigil-gigil katanya. Dia kata nak keluar cari klinik berdekatan, tapi suami aku kata esok je lah kan, ni dah malam mana ada klinik buka ni dekat tengah kat kampung-kampung ni kan. Jadi Aan pun setuju. Masa ni jugalah gangguan makin luar biasa berlaku kepada kami. Jam 3 pagi aku tersedar sebab terdengar bunyi phone aku berbunyi. Disebabkan aku cas handphone ni agak jauh daripada katil kan, aku malas nak aku walaupun rasa malas nak bangun, tapi aku gagahkan juga nak ambil, nak capai phone aku ni. Masa aku tengah nak bangun tu lah jap, ada satu benda yang betul-betul terpacak dekat depan muka aku. Dan apa yang aku nampak ni adalah sosok seorang perempuan dengan muka dia tak berapa clear, tertutup dengan rambut, tapi baju dia kotor macam orang baru lepas main lumpur. Aku dah kaku dah kat situ kan. Aku nak jerit kejutkan suami aku pun macam dah tak ada kekuatan dah. Dan kat situ jugalah aku pengsan. Sehinggalah aku tersedar bila aku tengok dekat sekeliling aku ni suami dengan kawan-kawan yang lain tengah mengerumuni aku, tengah mengelilingi aku. Suami aku tersedar masa nak bangun subuh. Dia sedar-sedar tengok aku dah tak ada kat sebelah dia. Dia cari-cari aku, tengok-tengok aku dah terbaring dekat ruang tamu jap. Jadi pagi tu kami pergi ke klinik secara berjemaah lah. Suami-suami ni bawa semua isteri-isteri dia semua pergi klinik dan semua sekali demam panas. Kan? Semua duk risau dengan kandungan masing-masing. Dan Dila buka cerita. Lepas tu kawan yang lagi seorang pun buka cerita. Diorang ni semua dah diganggu. Kan? Dila cerita apa tau? Malam masa baru sampai dekat resort tu, Dila ada nampak seorang perempuan berdiri dekat tepi jalan. Masa kita orang on the way nak ke bilik, yang masa kita orang cakap follow staff resort tu, yang kita orang naik MPV tu lah. Jadi si Dila ni dia boleh tegur. Dia kata, perempuan ni buat apa tengah-tengah malam terjegat kat tepi jalan tu kan? Tak takut ke? Sejak daripada dia tegur macam itulah si Dila ni dibayangi oleh perempuan itu. Dan pernah sekali masa malam-malam lepak-lepak kat bilik si Fuad, Dila terasa bahang sangat. Kononnya nak keluar kejap lah ambil angin malam. Tiba-tiba macam ada sesuatu menolak Dila daripada belakang dan dia hampir tersungkur. Bila Dila toleh, memang depan mata Dila ni ada benda terbang sambil merenung tajam ke arah si Dila. Dila yang menggigil ketakutan masa tu terus masuk bilik semula dan masa tu jugalah aku masuk bilik tanya Dila ni kenapa datang bilik aku. So maknanya maknanya apa? Macam-macam dimensi yang ada masa ni. Jadi lepas balik daripada klinik, kami semua decide nak check out daripada resort tu. Walaupun patutnya ada satu malam lagi kami boleh stay kat sana. Kami decide untuk balik cari hotel lain sebab memandangkan tiket flight kami esok malam. Jadi kami kena juga stay satu malam lagi dekat Langkawi lah. Dan masa kita orang nak keluar daripada bilik tu, sekali lagi kita orang dengar bunyi pintu dihempas. Dan pintu tu dihempas bukannya sekali, tapi 3-4 kali kalau tak silap aku. Dan suami aku suruh cepat-cepat semua masukkan barang dalam kereta dan kita orang bergerak pergi daripada kita orang nak keluar daripada hotel tu lah, nak keluar daripada resort ni. Jadi masa kita nak check out tu, kita orang duduk dekat lobi ni sama-sama semua. Lepas tu suami aku ni dia macam tak boleh terima dan dia tanya dekat orang yang kat kaunter ni. Dia kata, ramai ke guest minggu ni? Saya tengok siang macam tak ada orang, tapi malam macam meriah pula.
Kan? Terang bilik. Lepas tu staff tu jawab. Dia kata, so far bang, untuk 2-3 hari ni tak ramai orang sangat. Yang ada pun abang dengan kawan-kawan abang lah, dengan 3 pasangan Mak Saleh. Tapi dia orang duduk blok lain, kata dia. Oh ya ke? Saya tengok bilik depan bilik saya tu macam terang je. Kiri kanan bilik pun macam meriah je malam-malam. Kan? Dia orang balik waktu malam je ke? Jadi staff tu terdiam. Staff tu cakap, bang, bilik depan bilik abang tu tak ada orang bang, sebab under maintenance. Dah sebulan lebih kita orang kosongkan bilik tu untuk dibaiki. Kalau ikutkan list gas ni, memang bilik lain pun kosong, tak ada orang. Saya rasa abang 3 family je yang ada kat situ. Masa ni suami aku menyirap kan. Dia cakap, mampu kau lah. Dia terus pulangkan kunci, kita orang semua masuk dalam kereta, dan kita orang pun balik. Dalam hati aku memang rasa macam nak cepat je keluar daripada resort masa tu. Dan itulah pengalaman yang pada aku seram. Dan bila teringat balik muka perempuan tu, aku boleh jadi takut sendiri jap. Lepas ni kalau pergi Langkawi lagi, memang taklah aku nak stay kat resort tu lagi. Bagi free menginap pun aku tak nak jap. Jadi sekianlah kisah aku. Assalamualaikum. Alright, jom kita ke kisah yang ketiga pada malam ini. Dan kisah ini disampaikan oleh Al dengan tajuk ceritanya Encik Pocong dah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berhujung minggu kepada semua para penggemar podcast Kamar Remang sekalian. Terima kasihlah aku ucapkan kepada Acap kerana sudi untuk sampaikan kisah ini. Cerita ni mungkin taklah seram mana itu bagi korang, tapi bagi aku cukuplah sekali benda ni jadi dekat aku. Dan cerita ni berlaku pada beberapa tahun yang lepas, di mana sehari sebelum hari jadi aku yang ke-22. Malam itu aku menonton televisyen seorang diri di ruang tamu. Aku pula jenis yang suka tutup semua lampu dalam rumah, dan aku hanya biarkan TV je yang menyala. Lampu luar rumah juga aku hidupkan untuk menjadi penerang kawasan rumah aku waktu itu. Nak dijadikan cerita, malam itu aku berborak dengan kawan aku menerusi WeChat. Lama tak dengar WeChat kan. Sambil aku menonton rancangan Super Spontan di Astro. Duk rancak berborak dengan kawan-kawan aku ni, tiba-tiba aku terdengar bunyi yang sayup-sayup datang daripada arah luar dapur rumah aku ni jap. Tingkap tu berada di sebelah kanan aku. Tingkap tu kecil je, tapi aku tak indahkan lah bunyi tu. Lantak dia lah kan, sebab aku tengah syok berchatting-chatting dekat WeChat ni kan. Cayong apa semua kan. Tapi bunyi tu tiba-tiba datang lagi cap. Tak tahu macam mana bunyi tu. Mungkin bunyi tu macam crack gitu ke, macam bunyi dia ketuk. Tak tahu, dia tak mention kat sini macam mana. Cuma kali ni lebih jelas bunyinya. Lebih jelas dan kuat. Bunyi pula seakan-akan baru dia cakap. Bunyi pula seakan-akan bunyi kucing tengah bergaduh. Bunyi kucing tengah bergaduh macam macam itu kan. Tiba-tiba telinga aku rasa panas waktu tu. Jantung aku ni berdegup laju. Dan dia macam menarik-narik aku untuk menoleh ke arah kanan. Aku cakap, ni kucing bergaduh ni kan dalam hati. Tapi jap, sangkaan aku meleset bila bunyi aneh dan bunyi barang tu jatuh jelas kedengaran. Gedebuk macam tu. Seolah-olah macam ada seseorang yang sedang menarik perhatian aku. Jantung aku makin laju dan bulu roma aku ni semua meremang. Dan benda tu, bunyi tu seolah-olah macam menarik dan memaksa aku untuk menoleh. Dan bila aku toleh, sudah. Sah, memang bukan kucing cap. Sebab apa? Sebab bila aku toleh tu, aku nampak pocong.
Dia betul-betul berdiri tegak dekat luar tingkap dapur aku ni. Kan? Dengan jambul dia seakan-akan bergerak-gerak macam itu. Badan dia tinggi, besar. Ya Allah, jap, aku rasa nak pitam waktu tu. Tanpa berfikir panjang, aku terus pergi lari kat bilik mama aku sambil menjerit-jerit. Mama, mama, tolong mama. Gudug. Aku tendang-tendang bilik mama dengan ayah aku ni. Dug. Mama aku terjaga dan keluar. Aku tunjuk ke arah dapur. Mama tu kan. Mama meninjau dan mama pun terduduk dekat lantai. Sebab mama terkejut. Mama terkejut sebab ada cik pocong dekat situ lah. Rupanya mama pun nampak. Lepas tu abah dengar macam itu, dia keluar tanya, kenapa? Cakap, abah tu pocong. Abah tengok, nampak juga cik pocong tu. Jadi abah pun azan. Abah azan dan mujurlah, lepas tu benda tu pun hilang. Hilang sama sekali. Malam tu aku langsung tak boleh tidur dan aku menangis tak henti-henti. Macam orang histeria pun ada, mak aku kata. Mama peluk aku sambil ditemani dengan adik-adik lelaki aku waktu itu. Dah keesokan harinya, pakcik aku datang rumah. Dia tanya, Mah, malam tadi siapa yang duk menjerit-jerit? Kan? Kuat sangat sampai rumah sebelah pun boleh dengar ni. Jadi mama aku pun ceritakanlah apa yang terjadi semalam. Abah aku pula, dia adjust tutup tingkap tadi gunakan kotak tebal supaya aku dah tak boleh langsung tengok tingkap tu. Maknanya tingkap tu dah tertutup lah, tak boleh nampak luar ke apalah. Kan? Sebab aku fobia macam. Dan sehingga hari ni pun kalau aku pergi ke dapur atau tandas, aku memang takkan tengok tingkap tu dulu. Ataupun aku survey dulu, tengok okey baru aku gerak. Kalau ada macam aku rasa macam tak best ni, memang aku tak akan teruskan niat aku nak pergi ke dapur waktu malam. Jadi cak, itu saja cerita daripada aku. Dan kejadian ini adalah hadiah hari jadi yang paling teruk pernah aku dapat. Mana taknya cik pocong datang buat kejutan masa malam birthday aku, jap. Sebenarnya banyak lagi kisah yang aku nak sampaikan, tapi nantilah lain kali. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jadi jom kita ke kisah yang keempat. Dan kisah daripada siapa namanya ni? Daniel. Dia nak kongsikan pengalaman seram dia waktu dia di Politeknik dulu dengan tajuk kisahnya Akibat Ghost Prank. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua para pendengar setia podcast Kamar Remang sekalian. Kali ni aku nak share pengalaman aku yang sememangnya berlaku pada diri aku. Kembali kepada 10 ataupun 12 tahun yang dulu. Jadi sebelum itu, nama aku Daniel dan aku bekas seorang pelajar di sebuah politeknik di negeri Kedah. Waktu itu aku berumur 20 tahun dan aku duduk menyewa dengan rakan-rakan sepoliteknik aku yang lain, seramai 6 orang termasuk aku. Kawan aku nama Man, Hakim, Tahir, Epol dan Awi. Dan ini semua bukan nama sebenar ya. Semuanya lelaki berumur 20 tahun ketika itu. Tak ada perempuan. Yelah, gila kau. Bujang-bujang nak tidur dengan perempuan kan. Kita orang memang rapat cap. Kan? Memang rapat sampai, yelah, budak-budak bujang, perangai pun gila-gila kan. Gila-gila remaja masa tu. Dan rumah yang kami sewa ni adalah rumah kampung di tanah lot. Dinding rumah dibuat daripada batu bata dan berbumbung zinc. Rumah kami berjiran dengan sebuah rumah family dekat sebelah kanan, yang jaraknya hanya 10 kaki daripada rumah kami. Di sebelah kiri pula kawasan belukar. Kawasan kampung ni memang akan matilah, tak ada apa-apa. Tepat jam 10 malam memang tak ada kenderaan ataupun manusia yang lalu lalang dekat kawasan tu. Kawasan pula agak gelap. Tapi rumah kami ni cap, selama kami tinggal dekat situ tak ada gangguan pun. Dan rumah yang kami sewa ni murah je sewanya, RM300 sebulan. Cuma ada satu hari, kejadian ni berlaku pada tarikh 14 Oktober. Dan tarikh itu merupakan tarikh keramat dan juga tarikh hari jadi seorang housemate kami. Nama dia Epol. Akibat kami dah bosan menyambut hari jadi dengan merenjis tepung dan kemudian menepuk telur ke kepala mereka ni, jadi kami merancang sesuatu.
Merancang sambutan hari jadi untuk Apple ni berlainan sikit. Kita orang buat apa? Ghost prank. Apple ni cap, dia ni agak penakut. Dia takut dengan hantu pocong. Baik, tepat jam 9 malam selepas makan malam ni, kita orang makan nasi bujang je. Nasi sup kosong dengan telur dadah kan. Dan lepas tu kita orang semua lepak kat ruang tamu. Sebab kami nak prankkan si Apple ni, kita orang mula cerita pasal cerita hantu pocong. Dan Hakim yang mulakan kisah tu untuk sengaja menakut-nakutkan si Apple ni. Hakim pun duk start cerita. Dia kata, korang tahu tak, aku dengan bapak aku dulu pernah kena kacau dengan pocong, kau tahu tak? Malam ni kita orang balik daripada kebun, kan, kita orang kena gini lah. Si Hakim ni duk mereka cerita kan. Lepas tu si Apple ni orang Kedah kan. Dia kata, orang utara lah. Dia kata, jangan nak duk buat pasal, nak buka cerita pasal Chocolate Hex tu pula. Aku tak mau dengar, kata dia. Jadi si Hakim ni nak kasih panas lagi. Dia cerita lagi. Masa tu kita orang pergi kebun sebelah petang tu tak. Kita orang dah settle berkebun tu dengan bapak aku. Kita orang siap-siap nak balik dalam maghrib macam tu kan. Kami naik motor, kita orang lalu kat kubur lama. Tiba-tiba tu pocong tu melompat cross the road weh. Wih, seram gila aku masa tu. Lepas tu aku pun apikan lagi. Aku cakap, seram weh kalau jumpa pocong macam ni kan. Si Apple ni hanya mampu senyap je lah. Kita orang ni semua duk tahan gelak tau tengok si Apple punya reaction masa tu kan. Okay, jam dekat telefon Nokia sabun aku ni dah tunjuk pukul 10.50 malam. Dan Awi memulakan rancangan besar kita orang. Kata, weh, aku lapar. Weh, jom lah pergi burger Yahudi. Beli burger Yahudi kata dia, burger mahal tu. Jadi setelah puas kami paksa si Apple ni, akhirnya Apple pun mengalah. Dia pun ikutlah si Awi dengan si Iman ni pergi beli burger dekat kedai burger Yahudi. Jadi aku dengan Hakim dengan Tahir cantik kan. Kita orang pun pergi make up apa lagi. Kita masuk dalam bilik, ambil kain putih kan. Aku make up si Tahir ni betul-betul nampak macam si pocong tu lah. Setelah kita orang balut badan Tahir ni, kita orang touch up muka dia benda semua. Baringkan dia atas katil. Lebih kurang jam 11.30 macam itu, Apple, Awi dengan Man pun balik. Aku dengan Hakim berlari masuk ke dalam bilik kita orang ni kan. Dia orang park motor, dia orang buka pintu. Apple masuk dulu. Apple cakap, weh, apa awak gelap semacam ni? Pakat tidur ke hampa semua ni? Habis begar, siapa nak makan? Lepas tu Awi cakap, tidur dah kot mereka. Tak pun dengan awak masing-masing kan. Yang Siman ni duk tahan gelak kat belakang kan. Jadi Apple ni masuk kat rumah tanpa berprasangka buruk terhadap kami. Dia ingat kita orang tak tahu yang esok hari jadi dia. Jadi Apple ni pun masuk ke dalam bilik kita orang untuk telefon awek dia. Sampai kat dalam bilik, dia buka je pintu. Belum sempat dia nak buka lampu, dia orang terkejut tengok si pocong, si Tahir ni baring atas tilam ni, tengah sambil tersenyum tengok ke arah dia. Terkejut lah member kan. Duk berlari dia manggil-manggil kita orang. Jadi kita orang ni tak tahan lah, ketawakan dia. Gitu lah. Dia cakap, happy birthday Paul, gini kan. Duk tengah ada ketawa apa semua pasal si Apple punya ketakutan ni. Tiba-tiba kan kita orang dengar bunyi kedegang dekat atas bumbung rumah kita orang. Kedegang gitu kan. Lepas tu dah kedegang macam itu, dengar pula bunyi jatuh dekat bawah. Kedukuk. Kita orang macam diam. Weh, apa benda ni weh? Bunyi apa ni? Rumah masa tu gelap lagi. Kita orang belum onkan lagi lampu rumah. Tiba-tiba kita orang dengar bunyi dekat luar rumah. Kita orang macam, apa benda ni? Kita orang semua bergimpit dekat dinding sebelah TV tau. Masing-masing pandang satu sama lain. Bunyi apa weh? Seram gilanya. Aku dah meremang-remang kan. Dengan tak semena-mena kami nampak satu kelibat putih tinggi, besar, melompat-lompat dekat luar cermin tingkap nako kita orang dekat belakang sofa kita orang tu cap. Sofa, tingkap nako, kita orang ni tengok macam wayang benda tu lompat-lompat. Lompat macam tu. Weh, sah weh. Itu pocong weh. Kita orang semua duduk kaku kat situ, tak bergerak. Kan? Aku dah tutup muka aku dah. Dan sosok tu berhenti melompat tepat dekat cermin tingkap
dekat depan cermin tingkap tu, dan macam seolah-olah macam memusingkan badan dia menghadap ke kita orang. Lepas tu benda tu macam membungkuk. Sebab dia tinggi. Lepas tu dia macam membungkuk dan macam dia merenung ke arah kami sambil dia mendengus siap. Dia macam gitu kan. Weh, masa ni kita orang jelas weh nampak muka dia hitam berkedut, mata dia putih, tenung kita orang ni semua. Enam-enam ni nampak benda tu jap. Lama juga benda tu jenguk kita orang dekat dalam rumah. Sampailah aku rasanya aku punya ketakutan ni sampai nak terkencing lah. Aku sempat juga tengok si Apple. Apple dah menggigil-gigil, meronta-ronta macam orang gila lah. Tapi seorang pun tak berani nak bersuara masa tu. Apatah lagi nak azan ke, nak halau benda tu ke. Memang semua duduk macam diam macam gitu. Tiba-tiba geng, kami dengar suara lelaki bertempik. "Oi, balik lah. Jangan kacau orang lah." Itu suara Pak Hashim kan, jiran kita orang. Terus pocong tu melompat dan beredar daripada tingkap rumah kami dan menghilang. Baru aku dapat dengar tangisan si Awi masa tu. Dan aku rasa dia dah kencing dalam seluar tu sebab bau hancing. Dah seluar dia basah. Seluar dia basah masa tu. Dan selepas beberapa minit terdengar lagi suara lelaki menjerit. Lain kali hampa duk hingak lah malam-malam macam tadi. Duk hingak, duk ketawa-ketawa, duk bising-bising, orang lain nak tidur pun tak boleh. Duk hingak. Padan muka hampa. Oh, suara Pak Hashim tambah lagi kan. Dan selepas suara Pak Hashim kedengaran kali kedua tu lah, aku beranikan diri untuk bangun dan buka lampu dekat ruang tamu tu. Kami semua rasa lega lah masa tu. Kami semua bangun daripada tempat tu dan mengucap Alhamdulillah. Si Apple ni masih trauma. Cepat-cepat aku pergi tutup tingkap nako dan kami semua berlari masuk tidur dekat dalam bilik Awi dekat bilik depan rumah ni. Malam tu kami semua tidur berhimpit-himpit, tak tutup lampu, tak tutup TV kan. Kita orang tidur terang-terang macam gitu. Waktu masa nak sebelum tidur tu, si Apple ni sempat cakap lah, "Itulah hampa, aku dah kata jangan main-main dengan benda lah tu." Hampa memang buat naya lah kat aku. Handphone aku kat dalam bilik aku. Awet aku nak call wish birthday aku ni tau. Lah ni siapa nak ambil handphone aku? Kan? Lepas tu si Tahir ni cakap, "Sorry Pul, aku tak sangka jadi macam ini. Sorry Pul esok pagilah hang call awet hang balik. Tak pun hang mesej je awet hang guna handphone Awi tu. Kata esok call. Dia tidur lah jom." Usai kami minta maaf dekat Apple tu, dah baca doa tak henti-henti, kami pun semua tertidur. Esoknya kami beramai-ramai pergi ke rumah Pak Hashim nak minta maaf dan terima kasih. Pak Hashim kata dia terjaga daripada tidur sebab kami ketawa kuat sangat malam tu. Dan kemudian dia dengar bunyi berdentum. Dia ingat kami ni dah tak terkawal sampai main baling-baling mercun. Dia jenguk keluar, dia nampak ada pocong setinggi rumah dekat depan rumah kita orang. Dan sejak daripada hari tu kami dah tak buat bising lagi kat rumah sewa kami. Bunyi gitar dan speaker Altec langsing Hakim tu pun kita orang dah tak buka lagi dah waktu malam. Kami belajar untuk menghormati jiran, benda gaib, rakan-rakan dan diri sendiri. Tapi nakal tu masih ada. Burger Yahudi tu pun kami dah tak beli dah. Sebab mahal dan tak sedap. Dah lebih berbelas tahun jugalah benda ni berlalu. Kalau ada antara pendengar ni yang rasa korang lah watak-watak dalam cerita ni, pandai-pandailah hampa. Jangan cari aku. Sekian, adios. Assalamualaikum. Terima kasih. Ingin sekali Acap ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang telah bersama dengan Acap daripada awal rancangan hinggalah ke akhir rancangan ini, ke akhir rancangan podcast Kamar Remang. Terima kasih banyak-banyak Acap ucapkan, dan Acap harap anda boleh terus menyokong podcast Kamar Remang, menyokong sehingga channel ni boleh jadi satu channel yang besar satu hari nanti. Alright. Dan kepada anda yang nak berkongsikan kisah anda, boleh terus hantarkan kepada Acap melalui EDM di TikTok, ataupun anda boleh orang kata pergi ke Wasabi 0192523047. Hantar je kisah anda tu. Tak kisahlah kisah tu macam mana sekalipun, cara anda menulis, hantar je kat Acap seolah-olah macam nak borak dengan Acap. InsyaAllah nanti Acap akan tengoklah kita adjust macam mana bagi baiknya. Alright. Jadi Acap rasa sampai di sini saja untuk episod kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Pesanan Acap macam biasa, jangan tinggal solat, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat.
Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #seramtak. Kamar Rama, kau saksi abadi, cerita hidup yang penuh duri. Takkan hilang walau ku pergi, kau kekal di sini menemani.